Assalamualaikum Kak. Ya Allah. Ya Allah. Agak sihat Kak. Selalu nak jumpa. Tak boleh naik tangga? Dah laju. Dah laju naik tangga dah. Alhamdulillah. Inilah yang Kak Jah cakap tu, Kak Samsina ni ha. Sebelum ni Kak pakai tongkat kan Kak kan? Sebelum pakai tongkat ni. Lepas tu kaki tak boleh lipat sebab lipat sekali. Alah, saya lupa nak cakap ni ha. Nak tumpang kejap boleh Kak? Tumpang kejap je. Sebelum ni akak ni dia pakai tongkat tau. Akak cerita lah, Kak cerita sebelum ni. Pakai tongkat, lepas tu kaki pun tak boleh lipat. Lutut dah 2-3 kali tebuk dah. Lutut 3 kali tebuk. Lepas tu masuk hospital. Tapi doktor tak ada cakap kasih masuk grease ke apa. Cuma pergi pakar, dia ada injection lah untuk sendi ke sendi tu. Tapi bila sendi ke sendi tu lah, bila dah inject 10 minit tu jadi macam lumpuh. Dia lumpuh pula. Tu pakai tongkat lah lepas tu. Tu pakai tongkat. Lepas tu nyari jumpa ini Bikyo ni. Akak cuba surah, ya Allah. Punggung baik. Ya ke? Punggung sakit punggung pula tak boleh bangun. Ya ke? Lepas tu baik sapu ni dengan lutut dah bengkak dah. Sapu ni ya Allah. Dah boleh jalan balik. Itu akak tak boleh lagi dapat percuma minyak wangi. Akak janganlah sedih dah baik. Apa baik sedih? Baik gembira lah. Daripada tak baik, daripada kita tak boleh pakai tongkat dah boleh jalan kan. Ya Allah, cakap tak tahulah nak cakap tu lah macam mana. Tak apalah Kak. Asbab je. Saya asbab saja. Asbab orang kata apa untuk Allah datangkan untuk bantu saja. Cakap ingin jumpa Zura. Kalau tinggal jumpa tu saya dah datang dah. Daripada itu hari saya nak datang. Hari Rabu kan akak pergi hospital kan. Dia kata tak apalah. Kebetulan saya pergi JB. Saya sebenarnya nak datang hari tu tapi saya pergi hari Rabu. Tapi tengok akak dah boleh jalan. Jalan lah. Jalan lah nak tengok jalan. Dia kata dah boleh laju jalan tau. Aku kata tengok pakai lotion Bikyo ni alhamdulillah. Sonok kan alhamdulillah. Sonok akak pun ada recommendkan adik ipar, kak ipar dia ada beli semua. Dia beli sendirilah lalu TikTok yang ada hadiah dapat gelang tu. Oh ya ke? Alhamdulillah. Itulah alhamdulillah saya seronok dengar itulah dah boleh jalan daripada pakai tongkat daripada saya ada Bikyo, ada lotion Bikyo. Dah banyaklah saya bagi lotion Bikyo sebab saya tahu akak pakai bagus kan. Lepas tu saya bagilah kopi lah, coklat Majika dengan jelly tu nak bagi akak rasa juga kan. Alah, akak pun apa kurangnya akak sudi share feedback, akak sudi saya datang rumah akak ni untuk akak share feedback pun saya dah cukup gembira dapat membantu sama-sama kita bantu. Ni untuk akak. Allah, terima kasih Zura banyak.